Selamat datang ke Sekolah Menengah Wawasan Perdana di Kuala Lumpur. Visi kami adalah melahirkan pemimpin masa hadapan yang berintegriti. Budaya formal kami menekankan disiplin yang tinggi, pemakaian seragam yang kemas dan upacara perhimpunan mingguan yang penuh tradisi. Di sini, interaksi antara guru dan pelajar berasaskan hormat menghormati dalam suasana pembelajaran yang ceria dan aktiviti kokurikulum yang aktif. Subudaya kami merangkumi pelbagai kelab inovatif dan komuniti guru yang sentiasa menyokong perkembangan satu sama lain. Budaya ini dibentuk oleh kepimpinan yang dinamik, sokongan komuniti yang kuat dan kurikulum yang holistik. Budaya ini berkesan kerana ia membina jati diri pelajar, namun cabaran tetap ada dalam menyelaraskan kepelbagaian idea. Skim budaya unik di sekolah fiksyen kami. Hari ini kita akan melihat lebih mendalam faktor yang membentuk budaya sekolah dan apa yang menjadikannya berkesan. Pertama, kepimpinan. Pemimpin yang mempunyai visi jelas akan mencorakkan arah tuju dan semangat seluruh warga sekolah. Sokongan komuniti dan kurikulum yang seimbang juga kritikal dalam membentuk nilai dan norma yang positif di sekolah. Budaya dikatakan berkesan apabila wujudnya komunikasi terbuka, kerjasama erat dan rasa dipunyai di kalangan pelajar. Sebaliknya, budaya tidak berkesan sering berpunca daripada peraturan yang terlalu rigid atau kurangnya sokongan emosi. Keseimbangan antara disiplin dan kebajikan adalah kunci kepada budaya sekolah yang benar-benar berjaya. Kesimpulannya, setiap pihak memainkan peranan penting dalam menentukan jatuh bangunnya budaya sesebuah sekolah. Semoga analisis ringkas ini membantu tugasan anda. Terima kasih.